Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Hukum menggunakan bekas. Maksud bekas di sini ialah peralatan yang dipergunakan untuk mengisi cecair dan lain-lain. Bekas macam ni, bekas yang boleh isi cecair. Ia mengandungi beberapa perbincangan. Pertama, menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Hukumnya apa? Haram. Itu sebab kalau ada pinggan daripada emas, mangkuk pada emas, sudu pada emas, hukum dia haram, tak boleh. Tak boleh pakai pinggan emas. Tapi kalau pinggan warna emas tak apa. Tapi pinggan emas tak boleh. Sebab apa Nabi tak bagi menyakiti hati orang miskin. Bila dia tengok, ish, hebatnya dia makan pakai pinggan emas, mangkuk emas. Dan perhiasan emas dekat dalam almari itu pun tak boleh. Kalau emas nak dijadikan aset, mesti disorok, disimpan, jangan ditayangkan. Kecuali yang boleh tayang, pertama barang kemas perempuan, yang kedua gigi emas. Itu boleh kita, bukan tunjuk, maksudnya tak, orang kata apa, bila kita yang utamanya perhiasan di tangan perempuan lah. Tapi dengan syarat dia tidak berlebih-lebihan perhiasan emas tu. Maksudnya dia pakai tu tak berlebihan. Pakai 1, 2 cukup lah. Haram menggunakan bekas diperbuat daripada emas dan perak dalam semua bentuk penggunaan. Seperti berwuduk dengan bekas daripada emas pun tak boleh. Dan juga minum menggunakan bekas daripada emas tak boleh. Kecuali darurah. Maksudnya apa darurah? Terpaksa pakai, sudah tak ada. Macam orang lelaki terpaksa pakai baju yang kain sutera, dah tak ada kain lah. Tapi dengan syarat darurat tu dia ada kena-mena dengan kepentingan hidup. Macam lelaki pakai rantai, darurah ke tak darurah? Lelaki pakai rantai tak darurah, tapi ada yang darurah. Ada lelaki yang pakai rantai darurah sebab penyakit. Ada satu datuk tu saya kenal, dia ni kaya, tapi rawatan penyakit dia di Singapura je. So dia pakai rantai tu, kalau dia collapse, doktor tengok rantai tu, dah tahu dia sakit apa. Ada seorang datuk saya kenal, dia pakai rantai, minta maaf lah ustaz, saya bukan nak belagak pakai rantai ni sebab sakit saya. Rantai ni agak senang nak belanya. Mula letak di tangan gelang, nampak sangat gelang, rantai ni boleh tersorok dengan baju. Kalau pakai gelang, nampak sangat rocknya. Macam orang pergi haji, kan ada pakai gelang besi kan. Baik, kita kembali balik. Emas dengan perak ini kalau darurah boleh pakai. Boleh dibuat, boleh pakai lah untuk bekas dan sebagainya. Seperti tidak ada bekas lain. Tapi mustahil lah kan. Kita di rumah kita ni banyak je bekas. Kecuali kaya betul memang semua perak atau emas. Tapi darurah, bila sebut darurah ni memang jarang-jarang berlaku lah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala talbasul harira walad dibaj, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, wala ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Jangan kamu memakai pakaian sutera dan dibaj. Dibaj ni apa? Sejenis pakaian yang sangat berharga daripada sutera. Dan jangan kamu minum menggunakan bekas-bekas emas dan perak.
Jangan kamu makan menggunakan pinggan-pinggan talam-talam yang terbuat daripadanya. Semuanya itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini dan untuk kita pada hari akhirat. Okey, boleh ya? Tapi kalau sutera, lelaki tak boleh lah, perempuan boleh. Lelaki boleh pakai sutera ketika darurah, dah tak ada kain, atau kalau terkena penyakit kayap. Kalau kena kayap, sutera tu lembut, sejuk, so lelaki boleh pakai. Itu sebab kalau beli baju batik sehingga 1000 lebih, itu agak meragukan, takut ada campuran sutera. Saya ada satu datuk tu, datin tu, dia bagi kat saya samping. Samping tu harganya 15,000. Ada satu dia bagi kat saya. Saya tak pakai sama sekali, saya simpan dekat dalam almari. Samping tu nak cerita, saya ada pakai. Saya pakai, sekali lipat je, terus gulung. Tak ada. Dia sekali lipat je. Gulung terus kemas. 15,000 ke. Bila pakai tu, sekali pakai, lepas tu kawan-kawan tanya, Syed, samping apa ni? Memang cantik samping ni. Memang dia pun kata, Syed, tak usah pakai lah. Kenapa? Takut ada sutera. Saya buka terus, simpan dalam lemari, tak pakai. Dah reput dah pun samping tu. Maksudnya kalau mahal, yang lelaki lah, kena jaga-jaga sikit lah. Jangan pakai sutera, sebab Nabi kata apa? Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Benda-benda ni bagi orang kafir di dunia, tapi kita di hari akhirat. Haram bagi lelaki pakai sutera. Emas lelaki lagi tak boleh pakai. Kalau lelaki nak beli emas, boleh. Beli emas sebagai aset simpanan, beli bagi orang rumah pakai. Tapi masalah lah, bagi orang rumah nak minta balik payah juga kan. Memang tak lah nak bagi. Okey. Boleh beli, tapi aset isteri yang pakai. Menggunakannya untuk makan dan minum, tak boleh juga. Dikiaskan kepada semua bentuk penggunaan lain. Makan dan minum pun tak boleh. Sudu emas, kalau raja-raja dulu pakai emas. Raja-raja sekarang tak pakai emas. Pinggan biasa disalut dengan warna emas. Dia punya tulisan kan. Sebab apa? Adanya penasihat-penasihat antara mufti, orang agama menasihati Sultan Sultan. Sultan Sultan pun tak pakailah, tak pakai emas. Kalau dijemput pergi istana makan, pinggan tu bukan pinggan emas. Itu pinggan biasa. Jadi menggunakan untuk makan dan minum tak boleh dikiaskan kepada semua bentuk penggunaan yang lain dari segi pengharamannya. Pengharaman ini meliputi kaum lelaki dan perempuan. Pinggan emas, mangkuk emas apa semua ni termasuk dengan perempuan sekali. Hukum mengambilnya sebagai perhiasan dan seumpamanya juga sama dengan hukum menggunakannya. Oleh itu, sebagaimana menggunakannya tidak diharuskan, maka selagi itu tidak harus mengambilnya. Memang tak boleh kalau kita gunakan untuk perhiasan tu, kita menyakiti orang datang rumah kita kan. Menyakiti orang datang rumah kita tu, sebab bila nak pergi rumah, kami ada ziarah, apa tu dipanggil, ziarah peduli insan kan. Kerana saya tengoklah peduli insan, pergi ziarah orang miskin. Bagi saya lah, masa ada satu tim orang kaya nak pergi, nak buat kereta apa? Bawa ni, saya tak payahlah. Kita pergi naik 4x4 yang ada logo Majlis Agama Islam, tu lagi baik. Sebab apa? Bila kita bawa kereta-kereta mewah, lepas tu saya kata yang mama saya, ibu-ibu tu kalau boleh sorok-sorok, tak usah pakai. Pakai boleh, tapi sorok. Beg-beg tangan yang mahal tu sorok lah, sorok. Sebab apa? Menyakiti dia tau. Orang miskin kita mana tahu terdetik hati dia, sonok lah kau ni kaya, kami ni miskin apa pun tak boleh nak beli. Contoh. Kena ada perasaan begitu. Menghormati perasaan orang miskin. Sebab itu Nabi tak bagi berhias-hias rumah berlebih-lebihan. Boleh menyakiti orang tak? Seronok lah di dunia kan. Akhirat esok jenuh juga. Buat rumah bilik sampai 30 bilik. Buat apa? Anak 5 orang, 30 bilik. Buat apa 30 bilik?
Beli meja makan, ada satu meja makan 50 orang boleh duduk. Keluarga 5 orang je. Untuk apa? Itu pun makan tak sekali. Semua anak dah keluar, tinggal berdua. Isteri duduk meja kursi yang pertama, suami duduk kat meja nombor 50 kursi yang elok. Bukan, dia tak ada manfaat, tak ada faedah. Rugi. Macam rumah kan. Rumah ni kita buat selesa untuk kita duduk. Ada setengah orang dia buat ruang tamu luas. Sebab apa? Senang tamu nak datang ramai. Tetamu datang setahun sekali raya je. Biarlah sepah-sepah kat luar. Buka lah kursi-kursi macam ni bagi orang duduk. Yang duduk kita dalam rumah. Guna untuk kita, bukan untuk orang. Kalau macam tu, insya-Allah hidup kita tak menyusahkan kita kan. Baik, yang kedua, menggunakan bekas yang ditampal dengan emas atau perak. Boleh tak menggunakan daripada emas dan perak? Yang ni boleh. Haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas. Okey, haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak, iaitu sama ada sikit atau banyak. Jika tampalan itu daripada perak, hukumnya adalah seperti berikut. Baik. Tapi dalam satu kitab kata boleh pakai tampalan emas ni, tapi sekiranya terpaksa pakai, boleh pakai. Sebenarnya dalam bab fiqh ni, saya dah beritahu dah, dia murunah. Murunah ni maksudnya apa? Sponge ni dikepit, lepas jadi kembang. Ada yang kita dalam mazhab Syafi'i yang kita tak guna mazhab Syafi'i. Contohnya apa? Jual beli, saya sebut jual beli. Tapi ialah fiqh kita belajar ni fiqh mazhab Syafi'i. Tapi semua fiqh selain daripada mazhab Syafi'i, kalau tampalan daripada emas boleh pakai. Tapi dalam ni kita tak boleh pakai, yang ni fiqh mazhab Syafi'i. Tampalan ni maksud terpaksa tampal guna emas, boleh. Jual beli kita, pasal tak kalau di Malaysia ni, saya beli, saya jual. Saya beli ya, okey saya jual. Itu dia panggil akad. Akad jual beli. Boleh tak kalau tak sebut? Dalam mazhab Syafi'i boleh tak kalau tak sebut? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti kena sebut. Saya beli, saya jual. Akad tu kena jelas. Kita beli dekat Maidin, dekat Econsave, dekat hari tu, ada ke pekerja-pekerja hari tu saya jual ya? Ada? Ha? Guna WhatsApp je? Ha. Tapi sebut saya beli, saya jual tak? Dah WhatsApp. Okey, tak apa dengan hari. Maidin, Econsave, Segi Fresh. Habis macam mana jual beli kita ni sah ke tidak? Sah, kita berpegang kepada mazhab Hanafi. Dia panggil bai'un mu'atah. Mu'atah ni maksudnya masing-masing memberi hak masing-masing. Masing-masing memberi dan mengambil hak. Memberi hak, mengambil hak. Kita sebagai pembeli memberi hak kita duit, mengambil hak kita barang. Penjual memberi hak dia barang dan mengambil hak dia duit. So yang itu adalah syarat isyarat kepada ijab dan qabul, tak perlu kepada percakapan nak aku beli nak aku jual. Kalau kau kan mazhab Syafi'i tak begitu. Dia mesti kena sebut aku beli dan aku jual. Kita kata fake ni beli online. Apa setuju kita beli online? Saya pun beli online. Saya cash. Saya betul. Saya cashless. Saya tak pakai cash banyak. Saya memang cashless.
Tak ada cash banyak di tangan. Memang tak ada. Kita online sekarang. Beli semua online. Yang online, duit kena online lah. Kan? Sah tak pembelian online ni? Dia syarat jual beli ni mesti kena ada redha bainat tarafain. Redha di antara dua taraf. Dua sudut. Sudut pertama penjual, sudut kedua pembeli. Kalau ada redha dua ni sah. Syarat dia. Redha bainat tarafain atau redha bainal muta'aqidain. Redha di antara dua yang berakad. Syarat dia begitu. Jadi kalau online, apa tanda dia setuju? Transfer, deposit barang. Setuju? Kalau ada jadi barang dan juga barang tu kan, agak RM10 kan, ini kalau kita juga ada tiba je kan, tiba-tiba sampai barang tu tak macam yang kita nampak dalam lalu online tu. Tiba-tiba sampai mungkin kurang ke, mungkin tak elok ke, itu kita kena deal dengan, sebenarnya kena deal dengan penjual. Dan penjual yang amanah, kalau barang yang sampai itu tak elok, kita beritahu tak elok, dia amanah, dia suruh pulangkan balik barang tu. Itu sebab kalau penjual ni, siapa yang jual-jual barang depan saya ni, sebelum nak post pastikan ambil dulu video post. Banyak saya buat contoh, ambil video dulu. Ambil video sebab apa? Saya nak claim kesilapan tu kesalahan siapa. Dia ambil video on, kita tengok dia buat live kan, supaya tak jadi fitnah pada dia. Kadang-kadang post laju ni buat hal, baling-baling barang kan, baling buah barang. Jadi maknanya dia ambil video dan dia confirm dengan syarikat kurier ni bahawa dia memang check barang ni elok. So kalau sampai dekat customer tak elok, maka post tu kena tanggung. Tapi sekarang terbaliknya, memang post tu tak tanggung. Ada sebagian tak tanggung. Kalau sampai barangnya tak elok, kita ada hak untuk mengadu kepada penjual. Kalau penjual tu kata saya post barang tu elok, kita tak boleh buat apa lah. Mungkin claim dekat pihak penghantar lah, syarikat pos. Satu. Keduanya, kalau ditipu macam mana Ustaz? Kalau ditipu, kita ada Allah Ta'ala. Dah, Ustaz. Betul? Ini saham kita hari akhirat. Cukup-cukup tu. Ustaz nak gaduh lebih-lebih, nak pergi bomoh lah apa-apa, tak payah. Biar di hari akhirat esok, itu antara saham yang kita himpun, boleh masukkan kita ke syurga Allah Ta'ala. Macam tu dia nak buat macam mana? Orang anaya kita di dunia, kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Orang anaya kita di dunia tak boleh buat apa? Caranya macam mana? Caranya adalah serah Allah Ta'ala. Ha? Bonus yang tak nampak. Yes. Okey, jadi nak cerita bahawa ada kalanya kita, amalan kita kat Malaysia ini memang tidak mengikut seperti mazhab Syafi'i. Ada. So, kes tadi kita mengikut pada mazhab Hanafi. Bai'ul mu'atah. Apa lagi ya? Zakat, fitrah, fidyah. Mazhab Syafi'i dengan beras. Kena ruji. Kalau kita ruji, kita beras. Tapi dengan mazhab Al-Hanafi, dengan qimah, dengan nilaian. Kita punya zakat negeri Perak ni, kita ikut mazhab Hanafi. Sebab kita sedekah zakat dengan nilaian. Siapa sini yang sedekah dia bawa beras kilo? Tak ada. Amir tak terima pun. Sebab nanti Amir tak boleh claim bahagian dia. Takkan nak buat beras balik, contohlah. So yang ni dia guna kaedah, ataupun kita ambil pendapat mazhab Al-Hanafi. Okey, saya sambung.
Dalam mazhab Syafi'i menggunakan bekas yang ditampan dengan emas atau perak. Haram menggunakan bekas di sisi mazhab Syafi'i. Haram menggunakan bekas yang ditampan dengan emas secara mutlak, iaitu sama ada sedikit atau banyak. Jika tampanan itu daripada perak, hukumnya adalah seperti berikut. Pertama, jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya harus. Tampal dengan perak pada satu tempat yang terpaksa tampal, boleh. Dengan syarat bukan untuk tujuan perhiasan. Kalau tujuan perhiasan tak boleh. Dua, jika banyak dan dengan tujuan perhiasan, maka hukumnya haram. Kalau sikit bukan untuk tujuan hiasan, boleh. Kalau banyak dengan tujuan hiasan, hukumnya haram. Maksudnya tampalan tu sikit ataupun macam ni. Kalau ada tujuan perhiasan dua-dua, sikit ke banyak ke, hukum dia haram. Tapi yang kedua, jika banyak dan dengan tujuan perhiasan, maka hukumnya memanglah dah banyak, ada pula niat nak apa, hukumnya haram. Cik Ramli, saya nak tanya lah, ada ke kipas kaki? Sebenarnya depan ni tak ada rasa apa depan ni. Kau dapat bor depan ni elok tu. Ni 2 jam juga ni. Dia aircon kat atas. Kalau ada lah. Mana? Ha? Kipas tu rosak. Kalau ada kipas kaki lah. Kata kipas ni rosak lah, tak tahu. Nak nyampai 2 jam ni boleh tahan juga. Macam-macam minta kan. Yang ketiga, jika banyak kerana keperluan dan sedikit untuk tujuan, hukumnya makruh. Sikit dan banyak sebab perhiasan, haram. Sikit tujuan perhiasan, banyak bukan tujuan perhiasan, hukumnya makruh. Kalau sikit tujuan perhiasan, banyak tujuan keperluan, hukumnya makruh. Maksudnya dia lawan kepada tujuan perhiasan, haram. Maksudnya kalau banyak tujuan perhiasan, kalau sikit tak ada kalau sikit pun tujuan perhiasan, hukumnya haram. Tapi kalau banyak tujuan keperluan, sikit tujuan perhiasan, hukumnya makruh. Tembaga bukan perak kan? Kalau tembaga bukan perak, okey. Kalau tembaga bukan perak, maksudnya bukan perak dan emas lah. Khususnya perak dalam perbahasan yang kedua ni. Kalau ianya perak, tujuannya perhiasan, banyak tujuan banyak bukan tujuan perhiasan, sikit tujuan perhiasan, hukumnya makruh. Banyak atau sikit tujuan perhiasan, hukumnya haram. Poinnya adalah kalau ada tujuan perhiasan, semuanya haram kecuali ada perhiasan sikit. Sikit ada tujuan perhiasan sikit, itu hukumnya makruh. Suasa emas putih. Emas putih boleh pakai tak? Emas putih ni, namanya emas putih, boleh pakai dengan syarat emas putih tu tak jadi kuning. Kalau awal pakai ni warna putih, tiba-tiba jadi kuning, yang itu tak boleh. Kalau dia putih dan dia berterusan putih, tak boleh.
dalil yang boleh menggunakan bekas yang disadu dengan perak yang banyak kerana keperluan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Asim Al-Ahwal yang bermata juling, katanya ra'aitul qadaha atau ra'aitu qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik wa kana qad sada'a fasalsalahu bi fiddah. Qala Anas laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-qadah akthar min kadha wa kadha. Aku melihat periuk Nabi SAW di sisi Anas bin Malik. Periuk tersebut telah pun pecah, tampalan daripada perak. Tampalan yang daripada perak. Anas berkata, aku telah memberi minum kepada Rasulullah SAW menggunakan bekas ini lebih daripada sekian-sekian kali. Maksudnya Asim Al-Ahwal dia kata, aku melihat periuk Nabi ni ada dengan Anas. Periuk tu dah pecah. Tampalannya daripada perak. Mereka tampal Asim Al-Ahwal tampal periuk Nabi ni dengan perak. Anas pun berkata, aku telah memberi minum kepada Nabi menggunakan bekas ini lebih pada sekian-sekian. Maksud Nabi dah minum pakai bekas ini, Nabi tahu dalam tu ada perak, dan Nabi menggunakan juga pada hal-hal yang lain. Maka bila Nabi gunakan itu sebagai sunnah at-taqrir, sunnah pengakuan. So dia punya valid sunnah pengakuan ni sama seperti valid sunnah percakapan dan perbuatan Nabi. Itu pengakuan. Nabi tak buat, sahabat buat, Nabi diam. Nabi diam dan Nabi setuju. Nabi setuju. Itu dipanggil hadis yang ataupun dipanggil takrir, af'al, sunnah yang takrir. Perakuan Nabi sendiri. Diam dan Nabi mengakulah. Yang ketiga, menggunakan bekas yang diperbuat daripada bahan bernilai. Harus menggunakan bekas-bekas yang diperbuat daripada bahan bernilai yang bernilai seperti almas, seperti batu bernilai sangat keras dan berkilau, permata lu'lu', marjan dan lainnya. Ini kerana ketiadaan nas yang melarangnya, ataupun tiada nas yang melarangnya, dan hukumnya adalah harus selagi tidak ada dalil menunjukkan pengharamannya. Macam mana nak buat bekas daripada apa? Daripada bahan-bahan bernilai. Maksudnya dia bukan emas, dia bukan perak. Faham? Ha? Faham Boleh faham? Menggunakan bekas yang dibuat daripada bahan bernilai. Selesai. Yang terakhir, menggunakan bekas orang kafir. Menggunakan bekas orang kafir. Harus menggunakan bekas-bekas kepunyaan orang kafir sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abi Tha'labah. Nabi SAW bersabda, "Faghsiluha wa kulu fiha." Maka basuhlah dan makanlah dengannya. Perintah membasuhkannya adalah dengan makna sunat kerana bekas tersebut mungkin telah tercemar disebabkan orang kafir menggunakan untuk minum arak, makan babi dan seumpamanya. Hukum menggunakan pakaian mereka dan seumpamanya adalah sama dengan hukum menggunakan bekas. Basuh dan pakai boleh. Kalau beli rumah-rumah bukan Islam, rumah Cina ke rumah India ke apa ke, nampak ada pinggan-pinggan mangkuk, dia kata tak apa, pinggan mangkuk tu ambil lah, saya tak nak kan. Ambil, yang tak ambil kalau elok lah. Kalau kaca ke apa kan, kalau plastik tu kita boleh buang lah. Boleh pakai? Boleh. Tahu tak konsep dakwah? Konsep dakwah atas konsep dakwah, kita boleh masuk kedai orang periksa dengan syarat kita tak terikut cara mereka. Masukkan harimau, masukkan lembu,
Masuk dalam laut. Masukkan harimau. Dah. Istilah yang disebut masukkan harimau. Mengaum kan? Masukkan harimau mengaum. Sebenarnya orang yang masukkan harimau mengaum tu adalah orang yang tak ada pendirian. Ya, kita ikut dia. Sepatutnya masuk ke kandang harimau, kita jadi orang dulu. Jadi diri kita. Itu sebab konsep dakwah ni, pergi ke kedai Cina, jadi diri kita. Ini apa ni? Oh, ni babi. Babi tak mau, sebelah dia. Apa? Ayam. Okey je lah. Cuma jangan dia pakai senduk yang sama pula. Poinnya adalah, kalau atau usul dakwah, ataupun duduk, saya nak mau minum air, nak minum saja. Tapi you basuh cawan tu elok-elok. Saya nak minum, buat saya tertarik. Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Tapi dengan syarat, sebenarnya kesedaran mengambil sijil halal ni, orang Cina lagi kuat daripada orang Melayu. Cakap betul? Orang Cina ni, syarikat-syarikat besar ni, mereka lebih pentingkan halal. Sebab orang Melayu ni, kadang-kadang memang dia tahu dia halal lah. Kita pun makan kedai orang Islam, orang Melayu ni, kita tak ada rasa, orang Melayu kan. Sebab kita dia yakin lah. Tapi kan, live nak cakap kan, tapi tak. Kan saya cakap ujung tadi, dah habis pun saya cakap. Siapa yang paling bersih sebenarnya? Siapa yang paling bersih? Ya. Betul. Yang paling bersih siapa? Saya pernah ikut, ni cerita saya lah. Saya pernah ikut dan bapa angkat saya, dia hantar gas setiap belakang rumah. Ni dia cerita saya. Dapur yang paling bersih, dapur nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Yang paling bersih adalah, itu yang dia tengok lah. Tapi ada je dapur yang bersih kan? Dapur mak mentua saya bersih. Tapi dia tak ada, kita boleh cerita kat dia. Tapi nak cerita betul, ini mengikut bancian dia bila dia hantar gas. Paling teruk adalah sungai. Macam mana kak? Macam mana? Dia ambil kaedah selagi mana dia tak hidang kita benda yang haram, kita boleh pakai. Dan basuh yang Nabi sebut dalam ni adalah basuhan umum. Bila umum ni, boleh pakai basuhan dengan sabun je, tanpa kita samak. Boleh. Tanpa kita samak. Sekejap Aceh, sekejap. Tak, sekejap. Aceh sekejap. Sekejap Saya selalu sekolah, murid bawa makanan di rumah, buat jamuan, dia buat masak rumah. Kalau macam Ustaz cakap tu, kita tanya dia makan je. Betul ke? Sebab dia masak, macam contoh dia masak kek dekat rumah kan, ataupun kuih. Itu dia dari Cina kan, masak makan. Dan soal ke atau makan? Kalau kita tak yakin, kita boleh persoalkan. Melainkan dia tahu yang nak makan tu ramai orang Islam. Saya yakin di luar sana yang bukan Islam, kebanyakannya memang akan jaga benda ni. Cuma yang mungkin yang geram sangat dekat orang Islam, dia akan buat anai. Tapi rata-rata lah yang saya nampak, jiran-jiran kat rumah kita tu baik-baik. Jiran mak saya India sebelah tu, kalau di Pabali je mesti dia hantar kuih-kuih.
Oh, saya makan. Saya makan. Oh, sebab saya tahu Guna tu dia kerja dengan bapa saudara sultan. Saya ngajar bapa saudara sultan tu. Memang hidupnya macam orang Melayu. Guna sebelah mak mentua tu. Dia pegawai khas, kira orang khas kepada adik Tuanku Bainun, Datuk Seri Kawan Zaman Ali. Itu bapa angkat saya meninggal dah. Dia meninggal tahun lepas bulan 12. Itu adik Tuanku Bainun, bapa saudara sultan. Guna ni dia boleh kunci rumah, kunci duit semua kat dia. Guna selama. Jadi dia hidup dalam keadaan cara kehidupan Islam. Jadi boleh makan, boleh. Kita kalau ragu, kita boleh tanya dia. You masak ni ada bubur bukan-bukan tak? Dia pun tahu. Sebab sekarang ni semua orang tahu. Kedai Cina pun sekarang ni ayam pun dia orang sembelih. Sebenarnya kesedaran tentang sembelihan ayam ni banyak orang bukan Islam dah sedar. Dia orang pun tahu sembelih tu adalah bersih. Sembelih adalah bersih. Saya, kawan-kawan saya Jabatan Islam Perak, banyak bagian halal. Yang paling tinggi yang mohon saja halal ni adalah orang bukan Islam. Tapi orang Islam banyak tak. Itu yang kita sedih tu. Sebab dia yakin kadang-kadang barang orang Islam guna tu kadang-kadang boleh jadi dia. Bila kita makan, saya dah makan satu kedai orang Islam, tiba-tiba datang van yang supply bahan-bahan mentah tu. Kita tengok van tu, kita tahu dah memang yang viral dekat dalam TV tu. Macam mana? Tengah makan tu rasa nak terkeluar, nak tekak balik. Tapi kalau orang Islam, kita yalah sepatutnya kena begitu. Sebab lebih selamat kita masak di rumah je. Kita beli bahan-bahan mentah tu yang betul kita yakin. Banyak benda lain boleh makan lagi lah. Masak nasi, goreng ikan bilis, sambal belacan. Itu pun kenyang lah, alhamdulillah. Okey, soalan tadi. Okey, tapi kalau dia makan masakan yang babi Imam cakap tu, kalau dia goreng, kalau ikutkan apa yang disebut dalam ni, cukup sekali kita basuh lah. Basuh dengan sabun je. Okey tak? Boleh. Basuh dengan sabun. Tapi kalau basuh dengan sabun je, basuh dengan sabun. Saya pegang pada Nabi kata faghsiluha ni tu ni. Sebab Nabi tak ada kata ihdahun Nabi turab, basuhan dengan yang itu tak ada. Kecuali nampak jelas binatang tu hidup menjilat bekas, itu lain. Anjing jilat bekas, yang itu kena 7 kali basuhan. Ihdahun Nabi turab. Nampak babi jilat bekas, ihdahun Nabi turab. Tapi kalau dia goreng babi, contoh, memang faghsiluha. Faghsiluha ni maksudnya just kita basuh bersih sudah. Faghsiluha. Okey, cukup. Kalau tak nampak benda apa? Boleh. Basuh dengan air biasa boleh. Sebenarnya dalam konsep Islam ni, kita jangan la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kita terlalu sangat mencari sampai menyusahkan kita. Dah cukup. Kalau kita duk cari, duk kaji sampai menyusahkan kita ni, masalah kita. Itu sebab saya guna konsep untuk dakwah. Kita yakin kalau orang Cina, orang India buat air apa semua, beli minum je. Sebab air kan? Air okey. Kalau dalam bab makanan, macam saya kata tadi, kesedaran tinggi orang Cina khususnya, dia memang ambil saja halal. Dan mereka pastikan ayam mereka ni memang disembelih.
Boleh. No pork. Boleh. Tambah pula sisi halal. Boleh. Halal jakim ni bukan memang halal yang tepi-tepi halal ni, tidak. Halal jakim ni, batch halal jakim tu, dia punya prosedur nak hidupkan dia punya sijil halal tu, uish, bukan main, bukan senang tu, payah. Kalau langgar sikit, memang habis. Itu sebab kalau saya lebih utamakan yang pemegang sijil halal di kedai. Tak kira lah kedai tu jenis apa pun. Kalau tak ada, memang meragukan. Itu saya kata tadi, kesedaran orang kita untuk mengambil sijil halal tu lebih rendah daripada orang bukan Islam. Orang Islam bukan Islam lagi kesedaran dia tinggi untuk ambil sijil halal. Yang paling tinggi sekali orang Cina, kemudian diikuti orang lain. Sebab mereka nak halal itu penting. Halalan thayyibah, halal dan bersih. Okey. Selesai bab tu, insya-Allah kita cerita pasal bekas tadi kan. Sama juga pakaian dan bekas. Okey. Sama juga ada isu pasal dobi. Kata dobi ni kita basuh baju ni, kok ada orang yang dia bela anjing ke, dia makan babi ke, terkena pada pakaian dia. Lepas tu kita basuh gunakan mesin yang sama apa semua. Macam mana kaedah tu? Sampai ada viral pasal dobi hanya untuk orang Islam je. Dobi khas untuk orang Islam, orang bukan Islam tempat lain. Pun sama juga kaedah air yang keluar itu adalah air bersih. Dia bukan air yang recycle. Kalau air recycle tu kita boleh dah ada secara garu. Tak, ni air baru masuk, keluar, baru dia orang kata apa, dia sentiasa berganti air. So tak ada masalah. Yang tak boleh pakai air yang sama. Basuh pinggan, kenduri. Baldi tak apa tu, besin tu isi banyak air. Kawan ni basuh sabun, yang satu lagi masuk dekat dalam ni pergi terap. Yang itu bukan air bersih tu. So cara macam mana? Buka paip, mengalirkan air itu. Itu selamat. Kalau bertakung air itu tenang, betul. Kesedaran bersih ni tinggi. Itu sebab Islam menekankan bab bersih. Teguran bersih ni untuk kita semualah. Samalah kita pun di rumah kita macam mana. Tak usah tengok orang lah. Saya kalau nak bab bersih ni, saya tekankan semua benda. Rumah, kenderaan. Kereta tak bersih pun masalah ni. Satu kawan saya naik kereta dengan dia, biskut anak dia bawa kursi. Saya dah lama tak jumpa dia, dekat 2 bulan naik kereta dia. Weh, ini bukan biskut bulan lepas ke? Tak dibuang biskut tu. Saya kata, ya Allah, bersih tu udah, tak tahulah, bukan saya nak kata apalah, saya memang tak boleh gitu. Dalam kereta kita nak bersih. Sebab apa? Teguran untuk kita semualah. Bersih ni umum. Sebab apa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan ni sebagai beriman. Tak usah salahkan siapa-siapa. Kita boleh tengok. Dan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka cantik dan suka pada kecantikan. Macam kes yang makan dekat kedai-kedai yang bukan Islam tu, kalau tanya saya lah, memang lebih baiklah kita makan di rumah kita je. Confirm kita yakin bersih dengan cara kita buat. Latih diri kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita supaya hidup dalam keadaan bersih. Bersih ni dituntut dalam agama dan ia adalah fitrah manusia. Sama-sama kena ambil tanggungjawab bersih. Saya opah, dia selalu sayangkan cucu dia. Bila cucunya makan basuh pinggan, tak payah tinggal opah basuh. Itu kita ajar dia supaya dia tak bersih. Biar dia basuh sendiri, tak apa.
Saya kalau mak saya, anak-anak saya makan, mak kata, tak apa tinggal. Tak ada mak, suruh dia basuh. Itu pinggan dia. Itu yang akhirnya bila pergi rumah orang tak ada adab. Memang itu ajar adab tak? Dah makan tinggal begitu, yang sampah-sampah tepi tak kutip. Sebab Islam ajar kita bersih. Nabi SAW makan buah kurma. Tahu macam mana Nabi makan buah kurma? Ada kurma? Tak ada. Kalau ada boleh saya tunjuk. Nabi makan buah kurma. Ada kurma? Tak ada. Nabi makan buah kurma. Macam mana ni? Kurma banyak. Nabi ambil begini, masuk mulut makan. Dah habis masuk mulut apa semua, tinggal biji. Nabi ambil biji, Nabi kepit gini. Nabi kepit biji. Sebab apa Nabi kepit? Supaya air liur yang kena pada biji tak kena pada sini. Nanti kita nak ambil pula yang lain. Nampak? Nabi makan kurma macam tu. Nabi kepit, Nabi letak tepi. Baru ambil kurma. Kita makan, ambil letak, makan, pilih kurma, Allah keras, letak balik. Nabi si ajar bersih. Cara makan Nabi. Kebersihan dituntut dalam agama. Dituntut. Serba-serbi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu sebab dia panggil apa? Fitrah manusia tu, potong kuku. Macam-macam lah kan. So bersih ni dituntut dalam agama. Apa saja di rumah dan sebagainya. Dia bermula daripada didikan keluarga lah. Macam kes yang opah dengan cucu tadi. Mana-mana saya tengok. Bila cucu tu nak basuh pinggan, tak payah, nanti opah basuh. Dah pergi main. Pergi main pun. Sepatutnya ajar daripada kecil, basuh semua pinggan. Basuh perut belanga. Ajar. Dulu kenuri dulu budak-budak basuh perut belanga. Sekarang budak-budak tinggal, lempar. Mak ayah pula angkat pinggan. Ajar dia masuk ke segi, buang untuk sampah. Sebab itulah proses dia berdikari, dia boleh uruskan diri dia. Masuk dengan baju. Dulu kita basuh baju sendiri. Kalau kotor ni mak suruh tonyo sendiri. Sekarang sekolah asrama dah ada dobi. Mak bapak bayar je bulan-bulan dekat dobi, syarikat dobi tu. Dia ambil setiap 3 hari sekali, anak-anak letak dalam bakul. 3 hari sekali tu maksimum 5 helai. Tak payah basuh. Oh, lu jenuh lah sekali main mandi kat asrama tu, basuh, sidai. Hidup dah sidai, sonok-sonok, tiup dia angin, jatuh kotor balik, basuh balik. Sekarang tak. Dobi sekali dengan pengering sekali. Sampai dipat. Tak apalah, kemudahan ada. Tapi nak ceritanya, berdikari. Masing-masing bertanggungjawab menjaga kebersihan tu penting sebenarnya. Wallahualam, insyaAllah kita rehat 5 minit.